Okay. Macam biasa, malam ni aku content dengan wife aku. Malam ni aku content dengan wife aku. Tajuk game ni game horror juga. Macam biasalah. Aku main game horror je. Tajuk game ni Mi ayam anomali. So jom lah kita main. Sabar pak. Hah? Anomali? The fuck? Mas 1 ya, bungkus. Siap, ditunggu ya, 20 aja. Kejap. Macam bukan ni. Apa? Dua. Pelanggan ya. Oh, Mas Aris, pesan 1 ya, bungkus. sabar. Siap, ditunggu ya, 20 aja. Bukan. Nampak macam bukan. Senang ni. Tu apa benda siapa? Orang minyak apa siapa? Mas 1 ya, bungkus. Hilang babi. Siap, ditunggu ya, 20 aja. Tadi air kejap sikit. Sekejap air cek ni. Ni bukan ni. Bukan. Babi punya minyak. Mas, mie ayam 1 ya. Siap, ditunggu ya, 20 aja. Lepas tu dah siap 5. Selesai pergi ke rumah Bu Santi dan tidur. Kena BMS ni ya. Warna apa warna? Ni. Rumah ada warna kuning. Betul ni lah. Asal bergerak je ni? Tak pandai babi aku buat musikal. Ni tu. Aku rasa jalan kaki je lah. Susah lah dia musikal. Babi lah jam sekiri. Rumah dia warna kuning. Lebih terlik. Ada baju tu bersih. Ini macam toilet biasa orang bersih. Aku boleh bagi 5/5. Semua gaming ada. Ada semua gaming siau. Ni siapa ni? Lupa lah nama dia, aku lupa. Kau warung. Ini miau. Ni bau indah. Mana miau? Ni siapa ni? Aku lupa lah nama dia. Ni apa? The fuck?
Mas Aris, bungkus ya, satu aja. Siap, ditunggu ya. 20 aja. Tak boleh duit babi. Mas satu ya, bungkus. Siap, ditunggu ya. 20 aja. Bu, kenapa pakaianmu begitu, Bu? Bentar, Bu. Hmm? Apa? Mas Aris, bungkus ya, satu aja. Siap, ditunggu ya. 20 aja. Kenapa semua customer perempuan siau? Lelaki pun. Dah pukul. Kenapa, Bu? Ni game baru kan? Hmm? Mas, beli mie ayam ya, satu. Siap, ditunggu ya. 20 aja. Dia nak basuh muka ke? Bentar, Bu. Siap, Bu. Balik rumah, Bu. Yang balik rumah ya. Di persyaratan layan je, tapi jangan tengok. Oh, ni rehat. Duduk. Loh, Riz, kamu kerja di tempat Bu Santi? Kamu serius? Kenapa? Kenapa, Kak? Iya Le, kenapa? Iya, Le. Gajinya lumayan gede buat ukuran warung mie ayam. Riz, orang sini gak ada yang berani lewat situ kalau malam. Katanya, banyak orang hilang setelah mampir ke sana. Hati-hati, rumah itu kayak punya nyawa sendiri. Kamu dari mana, Le? Alah, kamu ini nakut-nakutin aja. Gua tuh nggak takut sama gituan. Hehehe. Dia bagi tahu macam tu, yang kita duduk yang. Rehat, dia suruh rehat. Dah. Aris, ibu mau pergi sebentar ke pengepul daging. Baik, Bu. Ini kunci rumah belakang. Jaga warung ya. Jangan sekali-kali kamu buka pintu gudang bawah tanah. Paham? Kenapa, Bu? Ada something, Bu? Ada something kah? Duduk luar. Hmm? Duduk luar, duduk. Design. Izin motor atau tidur? Balik. Kalau design yang musuh tengok. Jom yang balik yang. Bila kaki ya. Jom. Sini lah rumah dia. Mana? Oh ni, sana. Aduh, tapi Jom. Jom, kau yang ke depan, aku yang ke kiri. Babi lampu tak buka sial. Assalamualaikum. Kenapa dia tak tutup pintu? Kau tutup lah. Mana lampu? Bukan space tu. Apa tu? Ni apa ni? Oh, dapur.
Kuda belakang kat mana? Nak tengok juga. Nak tengok lah. Jom lah. Dia tidur dulu. Jom lah tidur. Steamer. Pagi ketiga lah guys. Pergi ke warung, okey. Siapa yang tidur berdengkur ni? Motor apa ni? 6 pelanggan. Kalau mandi. Okey. Okey. Ni apa Ni kena pandang bawah, Jangan pandang bawah kan ni. Tapi kena buat tu. Kena buat. Kejap. Aku buat. Babi dia makan macam tu je? Kenapa juga. Patutnya kita kena cuci muka. Oh, cuci muka Dia bawa ke I bawa? I kena duduk. Oh, I duduk Tepi. Okay. Bini aku bawa basikal. Gimana yang? Balik yang? Dah sister. Ghostan. Sedikit tu je. Pada belakang lah. Bye-bye. Okay, sampai. Sekejap bila pintu buka pula. Oh, kita tak tutup pintu lah. Nampak. Keluar kat atas tu. Belah kanan. Tidur. Sabar, aku nak kerja je. Tak boleh. Dia bawa. Ingat ghostan dulu. Tadi tu siapa babi. Tak hilang lagi kau punya ni. Yang kiri kanan, yang kanan. Kau tu milih dia ada lompat lah. Ni apa? Cuci muka. Dah. Ini kepala terbalik duk. Tak sistem bawa masker. Okey. Oh lawi. Yang ini kita kena bagi dia. Okey pak. Jangan tengok. Siap pak. Dah.
Oh, tinggi gila kau. Okey, jap. Dia dah start anomali ni. Siksa menanggung Oh, lagu mantap je. semua sia-sia. Ayo, gas ke? Mas Aris, biasa satu ya? Ya, siap. Mangkuk yang. Mas satu ya, bungkus. Siap, ditunggu ya. 20 aja. Kita tunggu ya, 20 aja. Hah? Kenapa pula? Maaf nih mas. Siap, ditunggu ya. 20 aja. Babi bunyi dia seram babi. Shift sesat pergi ke rumah boleh tidur. Tak payah naik basikal lah yang. Dah sistem. Boleh ya. Kanan bukan kiri. Jalan. Sakit oi. Ayah, kau langgar pokok. Terus. Okay, sampai. Kau pagar pun langgar. Okay. Aku ingat boleh buka sial. Api. Kenapa? Tak ada apa? Kau jangan macam-macam. Api lah. Jam sikit dia tak relax sial. Tak, pintu ni bila boleh buka? Pintu jaga kaki ya. Oh lah lambat ya. Saja. Gigi. Ni lampu kelip-kelip aku suka ni. Lama ya. Riz, aku bawain kopi nih biar kamu nggak ngantuk. Hai. Tapi kok baunya amis banget ya di sini? Makasih nih, namanya juga warung mie ayam. Mungkin bawa kaldu ayam. Bukan Riz, ini bau darah segar. Dan tadi pelanggan yang duduk di pojok sana, pas aku lewat, katanya nggak nempel ke lantai. Kamu kunci sama siapa sih sebenarnya? Udah lah Mi, jangan bikin gua tambah takut. Ami, Gua udah baru malam ni. kerja 4 Kita hari ada nih. tidur ni. Ya udah, hati-hati ya Riz. Perasaanku gak enak. Aku pulang dulu. Nanti kau kena kacau. Bukan aku yang kena kacau. 7 pelanggan bye. Mas satu ya, bungkus. Siap, ditunggu ya. 20 aja. Ya, coba kau jujur padaku. Tak boleh baca muka ke? Ya, foto siapa di dompetmu? Ya, Mas satu ya, bungkus. Asal muka dia macam tu sial? Ambil lah, pergi jauh-jauh. Yang
Mas 1 ya, bungkus. Babi kepala 3 kibal. Ditunggu ya, 20 aja. Dah. Ada call. Mana call? Oh ni. Kenapa? Siapa call? Hah? Blok C kat mana? Ni Shopee. Bang, abang tak kena ganggu ya bang. Lagi santai main handphone bang. Tak tahu. Terus lah. Tunggu depan. Bukan. Weh, pelanggan blok C nungguin tu. Sabar anjing. Habislah. Ni F5. F6. Aku dengan bini aku dah selesai tu. Bini aku pergi sana, aku patah balik. Bodoh lah. Kenapa? Kejap. Sabar pak. Mana tegus je kan? Dia tegus je kan tadi? Mas, beli mie ayam ya, 1. Okey, aku nak pesan 3 depan. Siap, ditunggu ya, 20 aja. Kau mau biru tu ke? Ya, kau nak. Depan tu ada. Ya, depan tu ada tu tapi dia kona lah. Kau pun tak nak datang selamatkan aku. Dia selamat lagi. Mak kuning juga. Oh lama. Ini oh ni hantar je sebab tinggi kan. Betul. Kejap. Kenapa? Betul lah. Aduh, COD lagi, malas babi. Tak angkat dah. Si lagi. Kau kata dah power kan? Ingat jalan kan? Yang salah yang. Ini aku bawa basikal sendiri. Hidup. Sini. Ni. Terbalik belakang weh. Astagfirullah, yang kau pergi video kenapa belakang? Takut. Alah yang anomali lah yang di muka. Dah.
Baik. Baik bos. Bukan geng. Syah, apa benda kau tak berhenti dengan aku ni? Kamu merasa sangat lapar, makan dan pula. Macam mana aku nak makan? Macam mana aku nak makan? Buat mi. Telur, ayam, sayur, minyak, mi ayam. Okey, makan. Ni kenapa boleh? Rasa lapar membuat memakan daging itu. Ternyata itu adalah daging anomali. What the fuck, man? Okay guys, macam biasa, thank you yang support aku. Game je tak habis lagi. Kita kena buat part 2 lah. Sebab aku dapat 2 ending je. Dah ada banyak ending. Dia macam bak semalam. So thank you mana yang support aku. Bantu aku subscribe lagi sikit je nak cecah 50 dulu. Satu je sedap. Terima kasih. Kita jumpa next content. Bye bye. Assalamualaikum.